Hadis? Weh? Hadis nak pergi mana ni nak? Sekejap, Mami. Hadis nak keluar sekejap. Malam-malam macam ni? Mami Hadis ada hal sekejap. Tak payahlah keluar. Kat rumah ni tak ada siapa. Zaim Syah pun tak ada. Mami seorang-seorang. Temanlah Mami. Mami, sekejap je. Hadis pergi sekejap. Dah pulanglah. Kalau Hadis rasa Mami ni dah tak penting dalam hidup Hadis, pergilah. Mami pun dah tak ada siapa-siapa dah, Hadis. Astaghfirullahalazim. Husna, kenapa? Kak Alma, rumah dia kena pecah masuk. Alma yang datang hari tu? Ya. Ya Allah, kesiannya. Habis tu, dia macam mana? Tak tahu. Husna tak tahu. Ni baru dapat mesej daripada Iman. Dah tanya Hadis? Ni Husna nak call Hadis ni. Okeylah, Husna call Hadis. Hello, Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam, Zah. Abang, baca amal macam mana? Okey? Nick dah bawa pergi balai buat report dah semalam. Tak tahulah abang belum jumpa lagi Encik Alma. Tapi Nick cakap dia tahan jugalah teruk. Dahi dia sampai luka. Ya Allah, kesiannya. Dah dapat tahu dah siapa buat? Abang pun tak tahulah nak cakap. Saya tak tahu siapa orang. Tapi, Una okey tak? Una okey. Abang okey. Abang jaga diri, Okey, Zah. Okey. Assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam. Dari mana ni? Dari luar masuk dalam. Jangan nak loya buruk, Mesti malam tadi tidur dengan perempuan tu kan? Allah, Mi, kalau dia apa salahnya, Mi? Salah. Bukan ke Syafiqah kata Zaim dah nak bercerai dengan dia? Mi, tak boleh ke Mami doakan benda yang baik-baik untuk anak Mami ni? Mami memang sentiasa mendoakan supaya rumah tangga Zaim dan Syafiqah kekal sampai bila-bila. Mi, itu Syah, Mi. Habis tu Iman. Dia tak wujud. Menantu Mami Syafiqah saja. Ni, kenapa tak pergi tolong Hadis kat ladang tu? Mi, biarlah abang kerja ni. Dia nak buat nama tu. Dah Mami orang penat ni. Orang tak mandi lagi semua ni. Memang menyakit ke hati kau cakap dengan dia ni tau. Sepah macam ni. Tak siapa nak tolong aku. Puan yang gantikan kawan saya. Ya, Puan. Bos saya tugaskan saya ambil kes ni. Okey. Kalau macam tu saya nak proceed dengan penceraian saya, Puan. Puan, perceraian ni adalah persetujuan dari dua pihak. Dua pihak kena setuju untuk bercerai. Kalau tak, kes akan jadi makin rumit. Tapi macam mana kalau dia tak setuju, Puan? Kalau dia tak setuju, kita kena bawa kes ni ke mahkamah syariah. Proses ni boleh jadi lama dan Puan kena sedia semua bukti. Bukti? Ya, bukti bahawa rumah tangga Puan memang tak dapat diselamatkan. Okey, kalau macam tu saya boleh sediakan bukti. Puan, saya cuma nak Puan tahu yang proses ni boleh mengubah hidup Puan sepenuhnya. Pastikan ini yang Puan betul-betul nak. Ini Puan, ini apa yang saya nak. Saya dah tahan lama sangat. Saya rasa saya takkan merundur. Cuma saya nak tahu lepas saya cerai, apa lagi hak saya sebagai isteri yang ditinggalkan, Puan? Puan masih berhak menuntut beberapa perkara. Antaranya adalah muta'ah sebagai pempasan, tunggakan nafkah jika ada, serta hak penjagaan anak sekiranya anak di bawah umur. Selain daripada itu, Puan juga boleh menuntut nafkah iddah sepanjang tempoh menunggu selepas cerai. Okay, tapi macam mana kalau dia masih tak nak cerai? Jika suami Puan tetap tidak bersetuju, Puan boleh memfailkan tuntutan fasakh. Dalam tuntutan ini, Puan perlu membuktikan bahawa wujudnya alasan syar'i yang membolehkan perkahwinan Puan dibubarkan, seperti penganiayaan, pengabaian nafkah atau wujudnya konflik yang tidak boleh didamaikan. Okay. Kena ada saksi ke, Puan? Betul. Puan perlu mengemukakan dokumen, saksi atau apa-apa keterangan yang meyakinkan hakim bahawa rumah tangga Puan memang tidak dapat dipertahankan lagi. Mahkamah akan menilai sama ada alasan itu sah dari sudut hukum atau undang-undang. Faham? Saya akan pastikan Puan faham setiap proses langkah ni. Puan kena kuat kerana kes seperti ini selalu makan masa berbulan, malah bertahun. Faham? InsyaAllah saya kuat. Saya dah lama sangat dah tahan, Puan. Saya rasa kali ini saya dah tetap dengan pendirian saya. Baiklah, kita boleh mulakan secepat mungkin dan kita siapkan dokumen dengan segera. Baik, Puan. Boleh saya, Puan? Ya, tak boleh. Ya Allah. Assalamualaikum. Husna? Ya. Kenapa ni, sayang?
Mak ni, sebenarnya ni selalu sangat lah. Sakit kepala lah, sakit perut lah. Saya tak faham. Kita pergi klinik? Nah. Tak payahlah, Mak. Rasanya macam ada kot ubatan sakit kat dalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul tak nak pergi klinik ni? Tak. Wah, Husna tak tahu kenapa ni. Tak apa, Husna rehat dulu. Ni kerja-kerja rumah ni Husna tak payah buat. Nanti Elin datang biar dia buat. Betul tak mau pergi klinik ni? Tak apa, Mak. Husna okey. Apa ni? Awak dah baca kan? Saya minta cerai. Awak jangan cek hal dengan saya tau. Awak ingat, awak boleh hidup tak saya ke? Boleh hidup ke, tak boleh hidup ke, bukan urusan awak lah. Sekarang ni saya minta cerai baik-baik tau dengan awak. Awak jangan lupa tau, saya ada bukti. Pandai. Jadi sekarang ni awak nak ugut saya? Tak kisahlah awak nak fikir ugut ke apa. Yes, saya ugut awak. Bagus. Jadi ni awak belajar dengan Alma, dengan Husna. Awak jangan menyesal tau. Ya awak ni kan, kenapa nak tuduh orang lain Saya tuduh. Saya tuduh. Awak jangan ingat saya tak tahulah yang awak setiap malam jumpa dengan perempuan tu. Perempuan mana? Perempuan simpan abah tu lah. Jaga mulut awak Zaim. Dia tu mak tiri awak juga tau. Mak tiri ke, kakak tiri ke, saya tetap akan ceraikan awak. Una, sayang. Allahu Akbar. Abang? Nak pergi mana ni? Dah duduk sini. Abang bila sampai? Dah dalam setengah jam nanti, sayang. Ya Allah, kenapa tak kejut Una setengah jam sampai? Mak cakap, Una tak berapa sihat. Abang biarkan je lah Una tidur. Semalam kan abang dah bagi tahu abang nak datang Una. Una sihat je lah. Apa mak cakap macam tu dekat abang? Sihat apa? Ni tadi bangun tu huyung hayang. Nah, jom. Nak pergi klinik. Tak apa. Uma dah makan ubat dah, abang. Bila makan ubat? Tadi pagi. Ya, abang ada buat bubuk. Lepas makan ni, makan ubat lagi. Bagus. Dia nak bercerai, tapi tak nak tuntut apa-apa. Apa yang bagusnya? Dah perempuan tu nak minta cerai. Ceraikan aje lah. Apa susah sangat? Ni, Mami ingat senang ke Zaim nak ceraikan Iman tu? Apa susahnya? Lafaz je cerai. Cerailah. Tak payah fikir-fikir banyak lah. Syah ada cukup seorang. Syah ada cukup dah. Ni, Zaim takkan ceraikan Iman ni. Mami, you tengok. I nak you ceraikan perempuan tu. Kenapa nak ikut cakap you ni? Mestilah. Sebab I tak nak bermadu apa. Zaim. Betul lah. You tengok anak you. Tak apa yang perempuan tu buat dekat dia, aku tak tahu. Sampai Zaim boleh buat macam... Dia bukan macam ni tahu tak ni? Apa benda lah. Mami, you rasa dia kena bomoh ke apa? Memang sasah lah dia guna bomoh. Kau tidak takkan Zaim buat perangai macam tu. Tak boleh. I geram lah sekarang ni. Dia ingat seorang geram. I pun geram tau. Ya ke? Nah, ni ambil sikit lagi. Sikit lagi. Una dah kenyang dah, bang. Cukup. Cukup. Nak ambil sikit. Thank you. Sikit. Bang. Kak Alma macam mana? Okey? Dah buat report polis dah tapi belum ada apa-apa jawapan lagi. Kesian kat dia. Nak kesian lagi abang ni tau. Tadi isteri kat sana. Bang. Una minta maaf sangat-sangat. Tadilah abang gurau ya. Apa masalah kat rumah Mami tu sebenarnya? Mami nak lawan wasiat abah. Kak Alma ada hak kan? Macam mana nak lawan? Ya, itulah yang abang pening kepala ni. Bermulalah rasa. Hidup-hidup kau tipu aku, Kau boleh kahwin lagi. Kau boleh kahwin lagi. Kau boleh kahwin lagi, Mi, tengok Muay Thai semalam ke? Tengok Jojo fight? Apa tendang pula? Kenapa, Mi? Mami ni tengah geram, tengah sakit hati. Tengah sakit hati dengan Hadis. Kenapa, Mi? Dia boleh balik rumah mak perempuan tu. Lah, Mi, itu kan rumah mak mentua dia. Biarlah, Mi. Memanglah biarkan. Sekarang ni kita tengah bermasalah pasal wasiat. Dia boleh seronok dekat sana. Tak fikir ke? Pasal wasiat tu, saya setuju lah. Takkan Mami nak bagi duit Mami kat perempuan tu kan? Sebab itulah Mami marah.
sekarang Mami dah nampak dah. Anak Mami yang ini memang bijak. Bukan macam seorang lagi tu. Tak sedar-sedar diri lagi.